Lepas pada tu Anas berkata, kami telah menguasai Khaybar dengan kekerasan. Muhammad bersama tenteranya. Di sini sah Abdul Aziz kata, Muhammad saja. Pok Yahudi tu kata bila tengok Nabi mari tu, dia kata Muhammad saja. Dalam setengah riwayat kata Muhammad dan atau bersama tenteranya. Dia ada sebut gitu. Tapi Abdul Aziz ni kata, hak lafaz Muhammad bersama dengan tenteranya ni, dia tidak dengar diri daripada Anas. Hak dia dengar diri daripada Anasnya Muhammad saja. Orang Yahudi tu kata bila Nabi pergi serang ni, kejut kan? Muhammad kata dia. Lepas tu Abdul Aziz menyebutkan di muka surat 355 ni sebetulnya. Abdul Aziz perawi daripada Anas nah. Abdul Aziz bin Suhaib perawi daripada Anas. Dia kata sebahagian ashab, yakni kawan-kawan kita berkata Muhammad bersama tenteranya. Tapi hak dia sendiri dengar Muhammad saja. Saya lain hak dengar daripada Anas juga. Dalam Bukhari ni ada juga tempat lain, iaitu Thabit Al-Bunani ke Ibnu Sirin ke, dia ada sebut Muhammad wal Khamis, bersama dengan tenteranya. Dia ada sebut gitu. Dia nak ayat tengok amanah dia. Hak ni lafaz ni dia tak dengar. Dia tahu daripada sahih dia. Dia sendiri dengar Muhammad saja. Imam Bukhari boleh nak ambil. Kalau dia awak senyap sini, siapa dia tahu? Betul. Dia kata Abdul Aziz kata hak ni sahih-sahih kita koyak. Cermaknya nak jaga hadis Nabi ni lah. Hak lagu ni lah Imam Bukhari ambil. Kita kata dia tak berapa kemah tu, dia tak ada, dia kemah tu dia royak. Hak dia tak tahu dia royak. Tidak jadi cacat, kita tak tahu. Imam Malik raja orang tanya, saya tak tahu kata dia. Banyaklah tak tahu. Tidak jadi kurang dia imam semacam Imam Malik. Tapi kalau kita berbohong, orang boleh cek bohong. Kita nak jaga sebentar. Tak boleh lagu tu. Ulama yang betul dia akan royak betul. Tak tahu, tak apa. Tidak jadi cacat. Dan kita ngaji dia kena faham. Jangan kata tak alim. Ada kita tanya dia tak boleh jawab. Padahal lagu tu. Bukan semua manusia dia tahu semua dah. Setara Imam Malik tu Imam Daril Hijrah. Hak setengah ulama kata Nabi royak akan ada ni alim ulama di Madinah ni, yang mana semua orang mari belajar dengan dia. Ulama kata tak ada orang lain Imam Malik setara tu. Bila orang tanya banyak, la adri kata dia, saya tak tahu. Atau setahu saya gini. Tu. Dengan sebab itu tak boleh. Tak perlulah, tak perlu. Kita nak jaga kita setara mana? Imam Malik setara tu. Lagi orang hormat. Sebab apa? Dia tak tahu dia royak. Dia tak tahu. Dia tahu dia royak. Cuma masyarakat ni kena faham. Masyarakat ni biar sama naik dengan orang pandai. Kalau masyarakat ni menilai lagu lain, susah. Jadi timbul lah orang alim pun jadi pelawak pasal dia nak jaga tu. Kalau tidak orang tak anggap dia alim pula. Susah lah jadi. Lepas tu dia duduk gecer. Kita tanya dah dia tak boleh jawab. Alim ke apa lagu tu? Pergi tu kata lagu tu pula. Tak boleh. Imam Syafi'i sendiri berapa banyak dia tak tahu. Kalau orang jumpa hadis, hak dia tak jumpa. Hadis tu saya, itulah mazhab saya kata dia. Saya tak jumpa, saya tak pendapat gitu. Tengok. Dia kata. Dia berkata tidak jumpa belakang. Kalau duduk situ sendiri. Tapi masyarakat ni kena sama naik. Sama laju berjalan. Berlari tu. Jangan satu pihak saja laju. Tak boleh. Masyarakat pun dia kena sama derah lah. Kalau orang derah dia kena derah juga.